Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me and this is my little world. Ya, tagline baru, bio YouTube baru, intro, outro pun baru. Nanti tengok je dekat ending outro tu. So, saya dah bagi okay balik setelah saya tak buat YouTube selama 3 bulan. Yes, I look at the previous video here. 3 bulan aku dah tak buat YouTube. Aku tak tahulah algoritma YouTube macam mana. Hari ni tak tahulah, aku just nak borak-borak ringkas kan. Background still sama, landscape still sama, tak ubah. Just nak borak pasal orang kata apa? Pengalaman hidup. Ya, pengalaman. Pengalaman actually. Sebab aku ada dua. Aku ada dua idea. Sama ada nak buat pengalaman yang paling memalukan or pengalaman horror. Seram, serap. Tapi kalau dah situasi begini, bukan seram dah. Ini more kepada orang kata apa? Paling memalukan lah ya. Okay, so, tanpa tunggu lama-lama lagi, let's go to the video. Roll it guys. Okay, sekarang saya nak cerita pasal pengalaman hidup yang paling memalukan. Actually tak banyak pun sebenarnya. Maybe dalam beberapa macam tu lah. Sebab I'm still in high school guys. Jangan silap pula. I'm still in high school. So, apa yang first maybe sekolah rendah. Yang ni aku tak ingat sebenarnya. Sebab time tu aku darjah 3. Okay, darjah 3. Aku tak ingat lah. Kawan yang cerita dekat aku ni yang cerita. Dia lelaki. Kita bagi nama samaran dia apa Amir lah. Amir. Okay, ceritanya time tu darjah 3. Bilik kami luas. Dia macam petak, bilik petak lah macam tu lah. So, dia kata, Amir tu kata, aku ni tengah duduk dengan member-member aku. Okay, it's okay lah. Time tu tengah duduk borak macam gosip lah macam, oh kau suka siapa, macam tu lah. So, nak jadikan cerita ni, ada member aku ni, kita bagi nama dia Aina. Aina ni tanya dekat aku. Dia tanya apa tu? Weh, kau suka siapa? Nama aku lah, Iman, kau suka siapa? Aku macam, Amir cerita lah. Aku macam duduk, diam. Aku tengok dekat si Amir ni, aku senyum. Lepas tu dia macam pelik lah, dia tanya aku. Apa tu? Iman, kau okey ke tak? Okey, dalam bahasa kampung lah. Apa tu, mau right tak? Lepas tu, tiba-tiba, aku bangun daripada kursi tu dan dia kata aku kejar dia. Aku kejar dia sampai aku tak boleh bayang, aku tak boleh imagine macam mana aku kejar dia. Tapi dia lah yang cakap kan, dia yang cakap aku kejar dia, aku lari pusing satu kelas. Bila aku dengar cerita tu, aku macam blur sat. Seriously aku kejar Amir tu. Bukan apa sebab Amir tu, yes, dia orang kata apa? He is a soft spoken guy. So macam, okay, maybe perempuan tertarik dengan dia. Tapi aku tak sangkakan perempuan tu aku. Kau faham tak sini? Dia kata aku kejar dia pusing satu kelas sambil sebut suka dekat hang, Amir. Aku cakap macam tu, aku macam, what the heck guys? Dan bila aku ingat-ingat balik sih, macam malu jugalah, macam, oh my god, kenapa aku buat benda tu? Walaupun aku tak ingat, tapi if aku imagine aku buat benda tu, aku macam, Astagfirullahalazim Iman. Darjah 3 guys. 3. Tolong abaikan yang ini ya. Aku berpeluh malam-malam ni. Aku rekod ni ke 9 lebih. Tapi berpeluh. Anjay. Okay, so okay lah yang itu. Okay, tu cerita yang first. Aku kejar dia pusing satu kelas. Okay. Second story. Time tu aku darjah 6. Okay, ceritanya time tu kita bagi nama samaran lain lah. Ni aku. Okay, ni aku. Ini kawan satu kelas aku, classmate aku. Tapi tak rapat lah. Still kawan. Kita bagi nama samaran dia apa Amira lah. Okay, aku dengan Amira ni, dengan beberapa kawan perempuan yang lain, kami kena pergi dekat orang kata
A few moments later. Aku dengan Amira ni antara orang paling awal yang boleh masuk kelas. Time jalan-jalan tu, aku baru teringat budak lelaki kelas aku, dia kata dekat aku, kita bagi nama samaran dia ni lah, Zikri. Zikri kata dekat aku, dia kata, weh, kalau tu kena cucuk ke apa, cerita dekat kami. Dia kata, dengan geng-geng dia lah, cerita dekat kami. Lepas tu aku fikir, kata kat Amira, Amira, apa tu? Apa kata kita kata dekat demo, kita melawak lah kata, kena cucuk. Aku kata lagu tu. Okey, tak apa. Dia pun agree, dia kata, boleh, kita berlakon sikit lagi. Tak apalah. Aku ingat tak ada cikgu dalam kelas. Guru kelas kami lah. Kita panggil nama cikgu tu Cikgu Izzah. Cikgu Izzah. Okay, tak apa. Kau ingat Cikgu Izzah ni tak ada dalam kelas kami. Tak apa, kami naik sembang, gelak macam tu lah kan. Aku masuk pintu belakang dengan Amira. Masuk kami buat macam, aduh sakitnya. Bagi sini lah, sakit gitu. Lepas tu ada seorang budak Zikri dengan member dia tanya aku, weh kena cucuk ke? Dengan expression, weh kena cucuk ke? Aku pun bohong lah dengan Amira kan. Aku macam, oh lah weh kena cucuk, apa tu sakit. Amira pun like, Amira dia acting kuat. Macam dia boleh lah acting tu. Acting. Aku tak perasan tau, okay. Ni pintu masuk. Kan, masuk pintu tu. Ada meja panjang dekat dengan pintu. Ada meja tengah kecil dengan meja panjang dekat ujung. Aku dengan Amira nak jalan pergi dekat ujung tu. Aku tak perasan kata Cikgu Izzah ada dekat situ. Ada dekat ujung, dekat budak lelaki tu lah. Budak lelaki kan bukan rumun tu kan. Tak nampak. Cikgu tu duduk. Okay, tak apa. Aku jalan masuk sekerat dah. Sekerat jalan dah. Aku jalan masuk. Lepas tu aku dengan Amira tak boleh tahan. Kami gelak berdekah. Aku lari. Aku macam, aku hentak lari kat lantai. Hentak ke lantai. Pukul meja. Hentak tangan kat meja. Semua lah kan. Tiba-tiba, budak lelaki tengok kami. Cikgu tengok kami. Dia kata macam ni, hampa dah kenapa lagu tu? Aku dengar suara Cikgu Izzah. Aku paling ada Cikgu Izzah. Aku macam astaghfirullahalazim. Dia ingat tak ada cikgu. Lepas tu cikgu masuk je dalam tu kan, macam buat happy go lucky, macam gelak gitu kan. Ada cikgu. For information ni, aku just cerita. Aku pengawas sekolah tu, ketua penolong, and mak aku ada sekolah dekat situ. Jadi maksudnya macam hak tolong pro macam tu lah kan. Ada kat situ. Aku start daripada situ aku overthink. Weh, Cikgu Izzah cerita kat mak aku apa? Gitu. Macam takut lah ke sebab orang kata apa? Ada connection kan antara Cikgu Izzah dengan mak aku. Dia merapat je. So macam, aku terus diam dalam kelas tu. Aku terus diam, aku duduk. Aku duduk fikir. Ni kalau Cikgu Izzah cerita mati aku. Tapi tak apa, sampai ke sudah aku tak dengar cerita tu. Alhamdulillah. Weh, malu gila. Cikgu Izzah tu dia kata cikgu yang strict, yang garang. Tapi at the same time boleh lah melawak sikit kan. Lepas tu dia dalam kelas. Aku macam astagfirullahalazim. Aku hentak meja. Aku pukul lantai. Astaga. Jadi gitu tu tak. Okay, so itu habis. Ya, itu sahaja sih daripada saya. Okay. Kalau ada silap terkasar bahasa, maafkan. I think that's all for me. Jangan lupa like, subscribe, share and comment and do all things that you need to do. Kita ada section section baru hari ni. Start from now. Setiap habis video, aku akan buat quote of the day. So, quote of the day for the first day, start daripada hari ni. Setiap keputusan yang kita ambil akan menentukan hidup kita. Sama ada ia akan lebih baik atau lagi buruk. So, berhati-hati dalam membuat pilihan supaya kita tidak terjatuh dengan lagi dalam kehampaan. Macam tu. Slay, boss. Okay. So, that's all from me. Bye. This is me. And this is my little world. Bye-bye.